Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para ulama-ulama, aulia-aulia Allah, seterusnya kepada guru-guru kita, ibu bapa kita, dan seterusnya kepada pengarang kita ini, dan tak dilupakan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah juga kita bersyukurkan kepada Allah Subhanahu, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi boleh beribadah, dan kita sudah sembahyang secara berjemaah, yang fardu maghrib berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ingin kita melakukan amal ibadah itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali pengajian kita di dalam adab keluar ke masjid. Adab keluar ke masjid. Adab keluar ke masjid. Baik, maksudnya adab ketika mana kita nak, bukan maksudnya keluar begitu, maksudnya kita adab kita tu semasa kita datang ke masjid. Sebab apa? Sebab masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan rumah Allah? Rumah untuk kita berteduh, rumah untuk kita beribadah, ya. Rumah untuk kita beribadah kepada Allah. Habis kat rumah kita boleh tak? Tak samalah. Sebab dekat masjid sembahyang adanya solat tahiyatul masjid, adanya i'tikaf di dalam masjid, pahalanya itu tidak sama kita berada di rumah, ya. Sebab itulah masjid tempat ketenangan sebenarnya. Sebab banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, apatah lagi di dalam majlis ilmu. Malaikat-malaikat akan turun bersama-sama untuk memayungi majlis-majlis ilmu. Ya. Nampak macam tak ada, tapi sebenarnya banyak malaikat yang turun untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 40 yawman salati fil jama'ati la tafutuhu fiha takbiratul ihrami kataballahu lahu bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari." Tu man shalla. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bersembahyang fardu 5 waktu, man shalla 40 yawman, selama 40 hari,
Siapa yang sembahyang fardu, yakni sembahyang 5 waktu lah, selama 40 hari di dalam keadaan berjemaah, di dalam keadaan berjemaah, tanpa luput. Tanpa luput maksudnya tanpa ada kita tertinggal lah. Kita sembahyang 40 hari itu tanpa tinggal sembahyang berjemaah. Hari-hari kita sembahyang berjemaah, ada kalanya kita sembahyang maghrib, sembahyang asar kita tak sembahyang jemaah, kita sembahyang kat rumah, ya. Ni maksudnya sembahyang yang duduk berjemaah selama 40 hari tanpa ada tinggal walaupun satu waktu pun berjemaah, tanpa luput di dalamnya satu takbiratul ihram, ataupun kita kata tanpa luput di dalamnya satu takbiratul ihram. Maksudnya bersama dengan imam. Bersama dengan imam. 40 hari tadi tu kita sembahyang takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya. Jadi apa ganjaran yang Allah Ta'ala berikan? Ya. Maksudnya apa dia? Takbiratul ihram ni bila imam takbir Allahu Akbar, maka makmum pun akan takbir bersama selepas daripada takbiratul ihram imam tadi tu. Jadi kita maksudnya di situ selama 40 hari macam tu. Nescaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah menyuratkan, yakni Allah menulislah, menyuratkan baginya. Bukan maksudnya telah disuratkan oleh Allah, suratan di takdir Allah Subhanahu wa taala baginya dua kelepasan, dua benda, dua perkara yang besar, iaitu apa dia? Iaitu kelepasan daripada sifat nifaq, sifat nifaq, ya, dan kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dahsyat tu, ya. Allah Taala akan memberikan pelepasan daripada api neraka. Yang pertama sifat nifaq, yang kedua kelepasan ataupun pembebasan daripada api neraka. Tapi syarat dia dengan 40 hari lah sembahyang berjemaah bersama dengan imam, 40 hari takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka akan dicop bagi orang ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan bebas daripada api neraka, ya, akan bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab apa? Sebab orang yang bebas daripada api neraka ni, bayangkanlah kalau orang tu nak dijatuhkan hukuman. Kamu dijatuhkan hukuman penjara, belum dijatuhkan lagi lah, maksudnya dalam pembicaraan, ya. Disabitkan bersalah, dijatuhkan hukuman selama 3 tahun. Disabitkan bersalah bukan dijatuhkan lagi. Kita dah rasa tak, dah rasa habislah, ya. Duduklah menjara lah lepas ni, contohnya itulah. Tapi bila mana dibicarakan dan kita didapati tidak bersalah, dilepaskan daripada hukuman tadi itu, maka bayangkan pada waktu itu hati orang yang sebenarnya dia ke penjara tetapi tidak, bayangkan kita rasa lapangnya, ya. Ini kan pula neraka Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita buat begitu, maka kita akan dapatlah ganjaran. Di samping ganjaran yang Allah Ta'ala berikan, iaitulah 27 darjah. 27 darjat apabila kita sembahyang berjemaah. Ya. Kalau kita sembahyang seorang diri, mungkin tak dapatlah 27 tu, ya, tak dapat 27, kita mungkin dapat satu tu pun mungkin belum tentu cukup satu lagi. Dipotong sini, dipotong sana, tiba-tiba tak dapat satu. Ya. Tapi kalau kita sembahyang ke 27, mungkin ada perkara-perkara yang ni kan, tak dapat 27 pun paling kurang kita dapatlah juga, ya. Kalau potong pun tak banyaklah sangat. Baik, baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa?
man shalla al-isya'i man shalla isya'a fi jama'ati faka'annama shalla nisfa al-laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla lailu kullahu. Maksudnya, sesiapa yang bersembahyang isyak secara berjemaah, siapa yang kita sembahyang isyak, lepas ni kita akan sembahyang isyak secara berjemaah, maka Nabi SAW berkata, maka ia seolah-olah berbuat ibadat setengah malam. Setengah malam tu maksudnya, bila kita kata setengah malam tu, daripada pukul, maknanya daripada setengah malam, maknanya daripada malam lah, setengah malam tadi tu kan, daripada pukul 12 sampailah pukul 6. Tu ya, penuh dengan ibadah lah. Bila masuk tengah malam tu, kita buat ibadah tu penuh dekat situ ya. Dengan kita berzikirnya, dengan kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu kan, setengah malam. Dan sesiapa yang bersembahyang subuh secara berjemaah, siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka ia seolah-olah berbuat ibadat sepanjang malam ya, sepanjang malam buat ibadat ya. Kalau kata sepanjang malam, daripada pukul berapa tu? Daripada maghrib lah, dah masuk malam kan, sampailah ke subuh ya, sepanjang malam. Itu maksudnya. Jadi beruntunglah kita kalau kita melakukan ibadah tadi itu dengan ikhlas mata-mata nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat secara ikhlas, bila kita buat ibadat tadi itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadat kita itu dikira sebagai kan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan ibadat kita yang kita buat tadi itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyulitkan tidak menyulitkan hisab kita di akhirat nanti. Sebab hisab kita yang pertama adalah, yang paling utama adalah solat lah. Kalau solat kita ni lepas, insya-Allah yang lain-lain tu dah mudah dah. Tapi kalau solat kita itu susah, solat kita itu banyak hitungannya, maka ibadat yang lain pun agak sukar untuk kita nak lepas. Sebab solat tadi tu dia adalah perkara yang awal-awal akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihitung apakah solat kita itu, kerana kita solat tadi itu betul tak betul. Rukun solat kita itu rukun qauli, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, betul tak betul kita punya rukun-rukun yang kita buat tadi itu kan. Kalau rukun qauli, dia punya bacaan al-Fatihah ni macam mana, takbiratul ihramnya bagaimana, lepas tu pada tahiyat akhir kita tu bagaimana, selawat ke atas Nabi, salam itu bagaimana. Mesti kena mengikut kaedah bahasa Arab lah, kaedah Al-Quran lah. Bila kita baca, bila kita lafazkan dengan rukun qauli, rukun qauli maksudnya dengan kita menyebut lah. Kalau baca Al-Fatihah tu jelas, tidak ada salah, tidak kita menambah-nambah huruf dan sebagainya, ataupun tidak kita menambah baris dan sebagainya, maka sahlah kita punya rukun qauli. Rukun qalbi kita dah buat dah. Rukun fi'li kita tu bagaimana? Kalau andai kata kita mampu tapi sengaja kita tidak buat macam orang yang mampu kan, kita boleh berdiri tapi kita tak nak berdiri, kita nak mudah, kita duduk saja ya. Dengan sengaja bukan maksudnya kalau dia sakit tu lain ceritalah. Kalau dia sengaja tak nak duduk, sengaja tak nak berdiri ya, maka perkara itu akan menyebabkan pembatalan solat sebab sengaja. Melainkan kalau ada uzur lah, kalau ada uzur yang tak boleh dia berdiri, maka dia boleh duduk lah. Begitulah juga dengan rukun-rukun yang lain, rukun fi'li, seperti mana rukuk, sujud ya, duduk antara dua sujud dan sebagainya. Okey, perlu kepada yang betul perbuatan solat tadi tu. Kalau tak betul, maka solat kita dibimbangi tidak sah. Kita duk yakin sah tapi sebenarnya tidak sah. Betullah kena belajar lah berkenaan dengan solat. Baik jadi selesai dekat situ. Jadi sebab tu kita kena banyakkan, kita kena buat ibadat ni.
Jangan kita tinggalkan sembahyang berjemaah. Kalau sibuk macam mana pun, kita carilah ruang waktu untuk kita berjemaah. Ya. Kalau kita sibuk kerja sampai tak boleh nak sembahyang jemaah, okay, kita sembahyang, tak sembahyang jemaah kat masjid, kita sembahyang berjemaah dekat rumah. Ada masa, ada ruang yang tak melibatkan kerja dan sebagainya, datanglah untuk kita berjemaah dekat surau ataupun di masjid. Baik ya. Dan kata Imam Ghazali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik ya, sewajarnya engkau jangan meninggalkan sembahyang berjemaah itu. Jika engkau tidak melakukannya, apalah faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita bersusah payah untuk nak menuntut ilmu tapi kita tak sembahyang jemaah, apalah gunanya ilmu kita tadi tu, ya. Kita belajar berkambing tinggi, kita tahu berkenaan dengan hukum hakam, kita tahu berkenaan dengan berbagai-bagai, berkenaan dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ilmu-ilmu yang lain, apalah kiranya, apalah gunanya sekiranya kita tidak mengambil berat tentang sembahyang berjemaah. Carilah masa untuk kita sembahyang berjemaah. Kalau kita dah pencen, buat apa lagi dekat rumah, datang ke surau, datang ke masjid untuk sembahyang jemaah. Ataupun kalau kita tidak ada hal yang penting lah, maksudnya yang tak menyebabkan kita meninggalkan solat jemaah, maka kita boleh, waktu kita musafir pun kita masih lagi boleh solat berjemaah, ya. Baik, itu kata Imam Ghazali. Hanya sesungguhnya faedah ilmu itu adalah untuk diamalkan, ya. Kalau kita belajar banyak sekalipun tidak diamalkan, maka tidak berguna, ya, tidak berguna. Seperti mana pokok yang tidak berbuah, ya. Ilmu ada tapi pokok yang tidak berbuah. Seperti mana kereta, enjin ada tetapi steering tidak ada, maka kereta itu tidak boleh juga untuk kita pandu sebab steering tak ada. Ya, enjin dah ada dah, cuma steering tak ada. Pokok-pokok dah ada dah tapi buah tak berbuah pula. Kelapa sawit dah cantik, pokok dah beli yang mahal tapi tak berbuah, apa gunanya? Ya, tidak ada manfaat daripada apa yang kita lakukan. Sebab itulah bila kita belajar dengan berilmu ni, maka kita amal tadi tu kan, satu, Allah akan memberikan kita kelebihan daripada amalan yang kita buat. Sebab apa? Sebab kita tahu. Tapi kalau orang yang beramal tanpa ilmu, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang gila, orang yang tak tahu. Dia beramal tapi dia tak tahu, ya. Orang ni orang yang gila. Gila ni bukan maksudnya gila yang itu, maksudnya orang yang beramal tanpa ilmu pun termasuk jadi golongan orang yang gila juga. Itulah kena ada ilmu, kena ada ilmu untuk kita lakukan sesuatu perkara, ya. Sesuatu ibadat ni kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka akan kita punya ibadat kita tadi itu tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sah. Bila tak sah macam mana tu? Ya, Allah tak terimalah. Itu kita kena belajarlah. Berkenaan dengan ilmu apa? Berkenaan dengan ilmu tentang solat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji, ya, kena tahu dan kita kena amalkan, ya. Baik. Macam contohlah kita kata kita belajar tentang ilmu tentang bersedekah. Kita tahu sedekah tu Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang sebaik-baiknya. Tapi bila kita sampai dekat kita nak sedekah, kita rasa berat. Tu maksudnya amalan kita tak amalkan apa yang kita buat. Apa yang kita buat, maknanya apa yang kita cakap tu kita kena buatlah. Baik, ya. Jadi itu faedah lah, faedah daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada kita, dan Imam Ghazali pun sarankan kepada kita semua. Baik. Seterusnya, cara berjalan ke masjid. Janganlah engkau berjalan ke masjid itu dengan keadaan berlari-lari. Sebaliknya, berjalanlah dengan keadaan yang tenang dan tenteram, serta bacalah ketika berjalan itu. Maksudnya jangan waktu azan, bila dah azan kita kata masuk maghrib,
kita daripada rumah berlari-lari nak masuk takbiratul ihram bersama dengan imam, dan nak dapat ganjaran tadi tu, terbebasan daripada sifat nifak dan sifat, kita kata sifat apa tu, daripada api neraka tadi tu, dia berlari-lari. Ya, jangan macam tu. Ni kalau kita nak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, kita datang awal, 10 minit awal ataupun 15 minit awal kita datang. Ya, kita datang buat ibadat. Ya, jangan kita berlari-lari walaupun rumah kita dekat sekalipun. Kalau rumah kita jauh pun jangan tergesa-gesa bawa kita tekan minyak sampai 120 nak laju. Ya, motor pulas out. Ya, sampai nak cepat sampai. Last sekali tak sampai ke masjid, sampai ke dalam kubur. Baik, janganlah itu dia. Jadi ketika berjalan itu, bacalah doa ini. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fas'aluka an tunqizani minan nari wa an taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maksudnya bila kita baca doa ni, ya Allah, engkau dengan berkat hak orang-orang yang memohon kepadamu, dan engkau dengan berkat orang-orang yang kasih kepadamu, dan dengan berkat hak perjalanan ini kepadamu, maka sesungguhnya aku tiada keluar kerana kejahatan, dan tiada kerana kesabaran, dan tiada kerana kesombongan, yakni riak, dan kerana kemasyhuran, yakni sum'ah. Tetapi sebenarnya aku keluar ini untuk memelihara diriku daripada kemurkaanmu dan berkehendakkan keredaanmu. Maka aku bermohon kepadamu supaya engkau melepaskan aku daripada api neraka, dan ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya yang mengampunkan dosa-dosa itu hanyalah engkau jua. Tu ya. Sebab tu bila kita nak semayang ke jemaah, kalau panjang sangat doa ni, kita mintalah ampun dalam perjalanan tu. Sementara kita nak bawa, kita nak sampai ke sini bawa motor, ya Allah ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Ya, tengah-tengah kita bawa motor tadi tu, kita minta Allah Ta'ala, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ataupun kita istighfar, astaghfirullahalazim, ampunlah. Kita minta ampun kepada Allah, istighfar tu, astaghfirullahalazim. Setiap langkah kita istighfar sampai ke masjid. Ya, sebab apa? Sebab ketika mana kita nak masuk rumah Allah ni, seelok-eloknya kita bersihkan luaran dan dalaman. Luaran dan dalaman. Ya, jangan ada sifat seperti mana yang disebutkan sebagai sifat riak. Ya, sifat yang membangga-banggakan diri. Aku ni orang yang hebat, aku ni orang yang lebih. Ya, aku boleh datang ke masjid, orang lain tak boleh datang ke masjid. Akulah yang paling beramal, akulah paling hebat atas muka bumi ni. Ada orang macam tu tu. Ya. Jadi kita nak supaya sifat itu tidak masuk ke dalam hati kita. Sifat membanggakan diri tadi itu, sifat perasan dan sebagainya itu tidak masuk dalam diri kita. Jadi bila kita berdoa begitu, maka kita termasuk orang-orang yang menjauhkan diri daripada sifat-sifat itu, dan kita juga termasuk golongan orang-orang yang salihin, orang yang muttaqin. Barulah masuk orang yang salihin, orang yang muttaqin, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sentiasa merasakan dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerinya semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud lihat sini, maksudnya kita merasakan diri kita dipantau oleh yang Maha Berkuasa. Ya. Jadi kalau lihat tadi itu kena kembali kepada ilmu tauhid lah. Sebab tu kena penting ilmu tauhid tu. Ya, bila sebut lihat tadi kita fahamlah. Baik. Jadi itu bila kita datang, kita berdoa. Tapi kalau boleh hafallah doa ni. Baik. Seterusnya kita masuk kepada adab masuk ke masjid. Ya. Jadi itu bila kita keluar daripada rumah, kita nak datang ke masjid. Sekarang ni kita nak datang, kita dah sampai ke pintu masjid.
kita nak masuk ke dalam masjid. Cara masuk ke masjid dan bacaannya. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, hendaklah didahulukan kaki kanan dan bacalah ketika itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatika. Kita berselawat kepada Nabi dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa ashabihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatika. Itu maksudnya. Bila kita masuk ke dalam masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita membaca doa ni. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Mengampunkan segala dosa-dosa kita. Iaitu kita baca apa dia? Dengan maksudnya, ya Allah, kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat tadi itulah, serta sekalian keluarga dan sahabatnya. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah bagiku. Allahumma ighfirli, ampunilah bagiku zunubi, sekalian dosaku. Dan bukakanlah, waftahli, bukakanlah bagiku sekalian pintu rahmatmu. Sebab tu bila kita masuk, bila kita baca doa ni, Allah akan bukakan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Dosa-dosa kita lah maksudnya. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan kalau dimakbulkan, jika dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu, segala pintu rahmatnya kepada kita, pintu kasih sayangnya kepada kita semua. Kita akan rasa kasih nak datang ke surau, kita akan rasa kasih datang ke masjid, kita akan rasa kasih sayang dengan sesama orang-orang yang datang ke surau dan ke masjid. Kita akan rasa ketenangan yang tidak ada di luar sana. Bila duduk dalam masjid, tidur pun rasa tenang. Tidur dalam masjid rasa tenang. Sebab apa? Sebab tidak ada di tempat yang lain, melainkan duduk di rumah Allah, kita akan rasa tenang. Sebab apa? Sebab dipayungi oleh malaikat. Sebab kita tak nampak malaikat tu. Kalau anda kata kita nampak, berduyung-duyunglah orang datang ke masjid. Sebab tu Allah lindungkan, Allah tak nampakkan. Di akhirat nanti Allah berikan segala apa yang kita tak nampak tadi tu, Allah perlihatkan. Waktu tu barulah orang-orang yang tidak datang ke masjid, mereka akan merasakan satu kerugian di dalam kehidupan mereka di atas dunia. Sebab orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh semata-mata mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti Allah akan tunjukkan tempat kita. Di manakah tempat kita? Tu dia tempat kita. Itulah orang-orang yang tu tidak akan merasakan ruginya pada hari itu. Baik. Jadi itu jadi kita bacalah doa tu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunlah dosaku, zunubi, Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Baik, yang kedua iaitu larangan berjual di dalam masjid. Itu tak boleh lah. Larangan berjual di dalam masjid ni tak boleh. Maksudnya apa dia? Di dalam masjid, di dalam tempat yang masih ada lagi orang, maksudnya tempat yang orang boleh bersembahyang, kita tak boleh kita berjual beli di dalam masjid. Manakala engkau melihat seorang yang berjual di dalam masjid, katakanlah kepadanya, la arbahallahu tijarataka, Allah tiada memberi keuntungan pada perniagaanmu. Sebab tu tak boleh perniagaan di dalam masjid dilarang. Apatah lagi kita duduk dalam masjid ni, kita berjual beli. Tak kisahlah nak jual apa pun dalam masjid ni. Kita duduk sekarang ni, nak jual beli pen walaupun sebatang sekalipun, tidak ada manfaatnya di situ, dan tidak ada keuntungan. Dilarang. Dan apabila engkau melihat seorang yang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid itu, engkau katakanlah padanya, katakan apa dia? La raddallahu alaika dhallataka. Maksudnya, semoga Allah tidak mengembalikan padamu apa yang hilang daripadamu. Maksudnya kalau kita hilang barang di dalam masjid,
Maksudnya engkau katakan kepadanya, gitu ya. Semoga Allah tidak akan mengembalikan padamu apa yang hilang. Demikianlah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya hilang barang di masjid, kita tak tahu, ya. Kita kalut nak cari barang yang kita tak tahu kita hilang kat masjid ataupun kita pulun cari. Jadi bila kita cari itu, kalau jumpa orang begitu, tengah-tengah duk cari barang, tengah-tengah duk cari barang yang hilang tadi tu, bolehlah katakan sebegitu. Semoga Allah tidak mengembalikan padamu apa yang hilang daripadamu, ya. Itu bukan itu, ya, itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh begitu. Sebab apa? Sebab dalam masjid ini tempat kita beribadah. Sebab tu kalau kita hilang kunci, ya, kalau kita hilang kunci, bolehlah cari, bukan tak boleh nak cari, ya. Tapi kalau dah terlampau sangat mencari sana mencari sini, dah tak jumpa, nak cari juga, yang ni bolehlah kita pakai ayat ni, ya. Sebab kita orang-orang yang menjaga masjid ni, dia kalau hilang barang, ya, dia orang akan simpan kunci ke apa ke jam ke, akan simpan di setempat. Jadi kalau hilang, kita bolehlah rujuk kepada siap, ya. Kita rujuk pada siap ataupun orang yang berautoriti dalam masjid tadi tu, kita tanya dia, dekat mana, ada tak terjumpa barang dan sebagainya, ya. Bolehlah jumpa, tak ada masalah, ya. Sebab mereka diamanahkan untuk menjaga barang tersebut, ya. Sebab tu kita jangan terkejar-kejar cari semua, kita rujuk kepada yang ada. Kalau siap lah, kalau imam lah, tanya dia, barang kat mana hilang. Sebab itulah, apatah lagi buruk lagi bila masuk ke dalam masjid, dia niat dengan niat mencuri. Tu lagi dahsyat lah, ya, niat mencuri. Masuk bukan nak buat ibadat, tapi ambil tabung duit daripada masjid. Orang yang sebegini, dah lah ambil duit dalam masjid, ya. Lepas tu dah dapat duit, dia buat apa? Dia buat benda yang tak sepatutnya, berjudi dan sebagainya, buat perkara yang Allah Ta'ala haramkan, ya. Jadi orang sebegini Allah benci, Allah laknat orang yang sebegini. Sebab tu jangan, ya. Dia kata kalau buat, sebab dalam masjid ni tempat kita beribadat, tempat kita beribadat, jangan sekali-kali ada pertelingkahan, pergaduhan di dalam masjid, ya. Kalau ada pergaduhan dan sebagainya di luar daripada masjid, nak bertengkar ke apa kan dalam masjid, jangan sekali-kali ada pergaduhan dan sebagainya. Dulu ada viral yang imam kena ketuk, itu tak apalah, yang tu mungkin orang tu tak sempurna, ya. Ataupun kita geram dengan imam ke apa kan, jangan sekali-kali kita bergaduh dalam masjid. Itu adab kita dalam masjid, ya. Marah macam mana pun simpan kejap, jumpa imam di luar, tapi janganlah sampai bertumbuk, ya. Jangan sampai kita bergaduh, ya. Kalau boleh selesai secara yang baik. Janganlah buat perkara yang tak sepatutnya dalam masjid ni. Baik, ya. Sebab apa? Sebab masjid ni tempat ibadat, rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya iaitulah disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Disunatkan sembahyang bila kita masuklah masjid, seboleh-bolehnya jangan kita duduklah. Yang kita duduk terus, kita sembahyang tahiyatul masjid, ya, sembahyang tahiyatul masjid. Baik, ya. Itu disunatkan. Kalau kita tak sembahyang pun tak ada masalah, bukannya diwajibkan, disunatkan. Baik, ya. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, janganlah terus duduk sehingga engkau berbuat sembahyang. Maksudnya jangan kita terus duduklah, terus duduk kita sembahyang. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Jika engkau belum berbuat sembahyang sunat subuh 2 rakaat, lalu engkau memperbuatkannya, nescaya sunat subuh yang 2 rakaat itu sudah membadai bagi tahiyatul masjid. Ya. Maksudnya kalau kita datang awal, kita bolehlah buat solat satu masjid, tahiyatul masjid bila dah azan subuh, kan? Bila dah azan subuh, sebelum kita azan subuh tadi tu, bolehlah kita sembahyang sunat, sunat apa ni, qabliyah subuh, ya. Kita boleh solat qabliyah subuh. Bila kita dah sembahyang sunat qabliyah subuh, memadai dah lah.
Ataupun kalau kita datang ke masjid pagi-pagi, kita kata pukul 8, nak pergi, ataupun kita ada urusan di luar, kita singgah masjid nak solat, kita dahulukan dengan solat tahiyatul masjid. Kemudian barulah kita, kalau kita memang tak tinggal solat duha, dan kita teruskan dengan solat duha. Selepas dari sebelum tu kita dahulukan dengan solat tahiyatul masjid, ya. Kemudian barulah kita ada sembahyang sunat duha, ya, 2 rakaat. Lalu engkau memperbuatkannya, nescaya sunat subuh yang 2 rakaat itu memadai bagi solat, bagi tahiyatul masjid. Kemudian apa dia lagi? Disunatkan beriktikaf. Sebab tu bila kita nak duduk, kita dah memang kaki kita sakit dan sebagainya, ataupun kita tak sembahyang lah, ataupun kita terlupa dan sebagainya, kita niat iktikaf. Kita dah terlupa nak sembahyang sunat, kita niat iktikaf. Waktu kita duduk tu, kita niat iktikaf. Sepanjang kita niat iktikaf tadi tu dalam masjid, kan, sepanjang itulah Allah berikan pahala kita berada di dalam masjid. Tu ya. Senang saja, iaitulah kalau kita dalam bahasa Arab, nawaitu i'tikaf, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ataupun dalam bahasa Melayu, niat dalam hati, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Maka dikiralah kita berniat beriktikaf di dalam masjid. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'tikafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Jadi siapa yang beriktikaf, siapa yang beriktikaf di dalam masjid dalam keadaan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerananya nescaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya yang terdahulu. Ya, duduk dalam masjid ya, niat. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita percaya kepada Allah, ya. Allah lah yang berikan segala-galanya, Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, dan karenanya nescaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Bayangkanlah kalau dosa-dosa yang tapi bukan dosa-dosa yang besar lah, ya. Dosa kedua ibu bapa itu dosa besar, dosa sihir itu dosa besar, dosa syirik itu dosa besar, ya. Bukan dosa-dosa yang termasuk dalam dosa-dosa besar lah, dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Itu mana yang tu Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Dosa kita memandang perkara yang haram, atau Allah akan ampunkanlah, ya. Jadi Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi ada lagi pahalanya. Jadi man i'tikafa 'ashran fi ramadhan kana ka hajjataini wa umrataini. Jadi lagi kelebihannya apa dia? Maksudnya sesiapa yang beriktikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan, nescaya ia seperti mengerjakan 2 kali ibadat haji dan 2 kali ibadat umrah. Tu ya, dalam bulan Ramadan lah, kita dah terlepas lah. Tapi kalau kita ingatlah, kalau kita berada di dalam 10 hari, maksudnya siapa yang beriktikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan, maksudnya tak kira lah kalau dia nak di awal Ramadan kan 10 hari je dalam masjid. Kita beriktikaf dalam bulan Ramadan, nescaya ia seperti mengerjakan 2 kali ibadat haji. Pahalanya tu, ibadat haji tadi tu 2 kali. Kita seolah-olah kita dapat pahala ibadat haji itu 2 kali. Bukan seolah-olah, memang kita dapat pahala tu. Dan 2 kali ibadat umrah. Nak pergi haji 2 kali ni nak cari macam mana, tak dapat lah. Tak dapat lah. Selalunya orang pergi haji ni wajib sekali je. Pahala pun mungkin itulah, Tapi kalau kita dapat beribadat 10 hari di malam, di siang dan malam, maksudnya siang dan malam lah dalam masjid ni, kita buat ibadat kita tu siang dan malam. Maknanya kita iktikaf kita siang hari pun kita, maksudnya dalam solat fardu lah. Kita datang ke masjid awal-awal, kita iktikaf, ya, dalam masjid. Lepas tu malam pula kita iktikaf 5 waktu lah. Kita iktikaf tu maksudnya dapatlah pahala tadi tu, pahala mengerjakan 2 ibadat haji dan 2 ibadat umrah, ya. Besarlah pahala tu,
Tapi tak dapatlah sekarang ni. Tunggu bulan Ramadan dulu. Tunggu bulan Ramadan kita akan dapat pahala tadi tu. Baik ya. Seterusnya ialah doa-doa sesudah sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh, dan bacalah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah selesai melakukan sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Banyak doa dalam ni seperti berikut ya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tulummu biha sya'ni sya'shi wa turaddu biha ulfati wa tuslih biha dini wa taqdi biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa wa tubayyidu biha wajhi wa tuhimuni biha rushdi wa tu'simuni biha min kulli su'i. Tu ya. Doanya, maksudnya kalau kita tak boleh dalam bahasa Arab, kita doalah dalam bahasa Melayu, tak apa, ataupun dalam bahasa Jawa kan, apa kan, tak kisahlah, yang penting kita faham. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat daripada sisimu, dan Engkau Tuhan yang memberi petunjuk kepada hatiku, yang dengannya Engkau mengumpulkan apa sahaja yang terpisah daripadaku, yang dengannya Engkau menghimpunkan urusanku yang bercerai-berai, yang Engkau dengannya Engkau mengembalikan kesatuanku, dan yang Engkau perbaiki agamaku, dan dengannya Engkau luaskan hutangku, dengannya Engkau lunaskan hutangku, dan dengannya Engkau pelihara barang-barangku yang di luar pandanganku, yang dengannya Engkau meningkatkan barang-barangku yang di depan mataku, yang dengannya Engkau menyucikan amalanku, yang dengannya Engkau memutihkan mukaku, yang dengannya Engkau menunjukkan kecerdikanku, dan yang dengannya Engkau memelihara daku daripada segala kejahatan. Tu doa tu lah. Ini kita baca dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Kita minta Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, bersihkan hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah. Seperti mana sifat mazmumah ya, itulah banyak berkata-kata, banyak bercakap yang kosong, banyak bercakap yang keji, banyak makan. Itu sifat mazmumah tu, banyak sangat makan ya. Ataupun sifat-sifat hasad dengki. Sifat hasad ni ya, sifat hasad dengki. Sifat apa lagi? Sifat mazmumah. Apa tu? Sifat takabur, sifat cintakan dunia ya, cintakan dunia. Kemudian cintakan kemegahan. Itu sifat-sifat yang mazmumah yang perlu kita hindari. Ataupun sifat bakhil, sifat kedekut ya. Bila orang bila orang minta tak nak bagi, kedekut ya, tak nak, padahal hartanya banyak tapi kedekut dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam agama kedekut ya, tapi dalam bab-bab maksiat dia tak kedekut ya. Kalau bab benda-benda yang melara, benda-benda yang lara, dia tidak kedekut. Tapi bab untuk nak menaikkan agama Allah, dia sangat kedekut untuk nak menginfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekadar itu sajalah yang pada untuk hari ini, untuk malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana futuhan arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.